Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekali lagi, saya kembali semula setelah jawatan moderator ni dirampas oleh dua orang sebelum ni. Ada kat tepi tu. Podcast Kekal Tenang, edisi special PRN Johor 2026. Sebelum saya nak perkenalkan tetamu kita pada hari ni, saya juga nak memperingatkan kawan-kawan kat luar sana, jangan lupa subscribe. Kita nak kejar 10,000 sikit lagi. Oi! Production kat belakang kata dah sampai dah. Kita pergi 20,000 pula. Okey, terima kasih banyak kepada semua yang terus subscribe. Walaupun ambil masa lebih kurang dalam 4-5 hari saja. Tuan-tuan dah bantu kami capai 10,000 yang kami harapkan. Terima kasih banyak. Terus menyokong. Dan jom kita perkenalkan panel kita pada hari ini. Iaitu, saya panggil nama manja lah Kak Hawa. Terima kasih. Apa khabar Kak? Sihat Kak? Alhamdulillah. Kak nampak macam calon lah Kak. Alamak. Boleh tu. Calon pembantu dari belakang. Calon apa tu kita tak tahulah kan. Okey, saya akan bagi ruang sikit kepada Kak Hawa untuk memperkenalkan diri. Mungkin latar belakang keluarga sikit ke, career ke, dan mungkin boleh cerita sikit apa peranan Kak Hawa dalam politik lah. Jom kita persilakan. Okey, terima kasih Nazir dan semua penonton Kekal Tenang. Teruskan menonton dan ajak kawan-kawan like dan subscribe. Macam moderator lah. Okey. Boleh. Boleh. So, bila Nazir kata saya nak cerita sikit berkenaan latar belakang saya rasa saya nak cerita bagaimana saya boleh join PAS. Sebab saya bukan daripada sekolah agama. Okey. Untuk pengetahuan semua, saya berasal dari negeri Johor. Alright. Saya lahir di Keluang. Oh, So, okey. esok saya akan pergi ke Don Kahang untuk kempen di sana. Sebab saya pernah bersekolah di sana selama 6 tahun. Sebab ayah kerja Felda. Memang tinggal situ? Ya, tinggal dalam Felda. Ayah okey. kerja Felda sebagai staff lah, bukan peneroka. Alright. Tapi ayah salah seorang yang membuka. Nanti esok pula kita cerita dekat Felda Barat pula lah. Oh, Sebab esok saya akan ke sana pula. So, esok follow kat sana pula lah. So, hari ni kita dekat Muar. Nak jadi cerita, Muar pun kampung saya juga. So kampung saya di Tanjung Gading sekarang berada dalam Parlimen Ledang dan Don Serom lah. Okey. Cumanya dengan Don Maharani ni memang dekat sangat. Daripada Tanjung Gading tu ke Jambatan Muar yang pertama 5 km je. Okey. So memang dulu alamat kami memang Muar. Lepas tu bila ada persepadan semula jadi Ledang. Tapi kami tak mengaku lah orang Ledang, kami orang Muar. Okey so macam mana? Itu statement yang berani kan nampaknya. Tak apa sebab ada Syed Saddiq. Okey. Apa tu? Kita samalah Okey, baik. Okey, so maknanya Ledang Muar ni satu kawasan lah. Alright. Sebelum dipecahkan kan, dulu kami memang semua kata orang Muar. Okey, anyway, saya bersekolah di Felda Barat dulu sampai darjah 5. Okay. So darjah 6 saya berpindah ke sekolah Sultan Abu Bakar di Muar lah. Alright. Okay. Saya rasa Don Maharani. Okay. Saya tak pasti persepadanan tu macam mana tapi memang dekat Tanjung. Kat Tanjung Mas. Okay. So selepas tu saya sambung sekolah di Sekolah Seri Puteri, dapat asrama penuh. Di Putrajaya. Sekarang saya berjaya. Bukit Denas. Bukan Itu Sekolah Seri Puteri lain. Seri Puteri lain. Cut. Okey. Tak. Kurang je. Okey. So sekolah Seri Puteri sampai form 5. Lepas tu saya ditawarkan belajar di Australia dalam bidang kejuruteraan kimia. Alright. Dan kembali dan bekerja di Petronas lah sebagai jurutera kimia lah, jurutera proses lah. Tapi Petronas is very good company lah, of course. Tak ada siapa yang boleh deny. Saya sangat beruntung lah dapat beasiswa dan dapat bekerja dengan syarikat tu. Tapi saya sendiri sebagai seorang ibu muda masa tu, saya lepas gerak je saya kahwin. Lepas tu saya terus dah mengandung, dapat baby kan. So memang masa tu juga saya dapat kerja semua. So saya tak boleh cope. Dia datang sekali harum. Rezeki tu datang sekali harum. So saya tak boleh cope. Imagine lah saya kena susukan anak malam. Pukul 8 pagi saya dah kena punch in kerja kan. Lepas tu kadang-kadang kerja pukul 5 tak boleh balik lagi sebab kita jaga life plant kan, refinery. Kita proses engineer, kita kena pastikan proses tu yang berjalan 24 jam tu, walaupun kita engineer kerja saya 8 to 5 tapi sebenarnya lebih lagi. Ada on call-nya lah. Ada standby lah, on call semualah kan. Alright. So saya rasa tak boleh cope sangat. Sebab malam saya tak dapat tidur sangat sebab jaga baby. Siang pun tak dapat rehat. So at one time saya jadi tak tahulah, sebab dulu kan kita tak selalu jumpa ahli psikiatris ke apa ke, depression ke anxiety ke, saya tak tahu apa yang saya alami masa tu. Tapi saya tak boleh tidur selama 2 minggu straight. Oh yo. Ya.
Zombie tu kak? Ya. So Allah. saya jadi macam terlalu sakit, saya jadi macam muntah-muntah kan sampai saya masuk hospital lah. Okey. So doktor masuk ubat tidur baru saya lelap. Tu pun mimpi macam-macam. So saya terpaksa membuat keputusan untuk berhenti kerja. Okey. Dan menumpukan kepada anak lah kan. Tapi Alhamdulillah Allah bagi rezeki dari arah lain. Saya jadi Islamic Financial Planner, Alhamdulillah. Sampai sekarang Sampai sekarang Alhamdulillah. Memang Alright. rezeki tu Allah yang tentukan. Okey. So macam mana saya masuk PAS pula? Oh ini yang saya nak dengar ni. So masa saya belajar di Australia, Okey. masa tu heboh cerita Aisyah Bukhari Aisyah yang Bukhari Pasemur. keluar daripada Islam kerana Murtad. ikut Okey. ikut boyfriend dia Betul. ke agama Kristian kan. So masa tu saya dengar ceramah Zulkifli Nordin yang menjadi peguam kepada Aisyah ke ataupun dia bukan peguam sesiapa tapi dia memberi ulasan tentang isu tu. Okey, Saya dengar okey. dulu kan kaset. Betul. So saya beli kaset, saya dengar kan. Lepas tu dia cakap tentang perlembagaan. Yang perlembagaan Malaysia kalau 18 tahun ke atas boleh tukar agama tanpa kita boleh halang lah. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan akidah anak-anak kita. So saya rasa kita kena buat sesuatu. Betul. So saya rasa macam perlembagaan tu siapa yang kontrol, siapa yang boleh pindah. So saya ada kesedaran politik dari situlah. Dan bila saya tengok, saya buat macam pemerhatian walaupun saya belajar di negara orang putih kan, tapi saya masa tu saya belajar 95 sampai 99. Semua berlaku masa tu. Anwar dipecat. Okey. So, Zaman krisis yang macam-macam ya, dah. yang macam-macam berlaku dan krisis subprime krisis yang mata wang kita terlalu jatuh dan banyak kawan saya yang belum fly tak dapat fly. Memang sangkut dekat Malaysia kan. So banyak sangat perkara berlaku masa tu dan saya mengikuti perkembangan. Dan bila saya balik ke Malaysia, tiba-tiba ada kawan yang ajak saya masuk PAS. Okey. So itu kat mana? Kat dekat Johor lah. Kat Melaka. Okay, kat Melaka. Memang saya balik je terus saya dapat kerja dah. Alright. Saya bekerja di refinery Petronas Melaka lah. Okey. So saya rasa macam saya rasa saya bersedia. Saya pun menerima jemputan dia untuk masuk PAS tu dan kita tubuhkan cawangan di situ. Subhanallah. Kita jadi jawatankurusi penaja lah. Dan sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Masa tu tahun 2004. So dah 22 tahun. Walaupun saya tidak ada background agama, pendidikan agama, tapi saya sentiasa saya rasa saya ni macam cari kuliah. So macam orang pun pelik tau saya, aku ni ustazah ke? Kenapa kau tahu semua ni? Kan? Tapi kan memang saya cari. Dan lepas tu ada ilham, saya ikut kelas ilham dan diploma tasawuf Islam kan. Lepas tu ada ABSA, Akademi Pengajian Saidatan Aisyah, saya ikut juga. So saya selalu jadi first batch. Saya first batch Ilham Melaka, first batch ABSA Melaka. Mana ada kuliah agama je saya akan join. Alhamdulillah lah. Okey, benda ni orang terkait tau kak. Bila orang kata PAS ni agama ni PAS. Apa pandangan? Sebab benda tu naratif kak. Ya. Apa yang boleh akak ulas? Okey, pada saya orang kena faham. Kalau orang tu faham Islam, dia boleh membezakan yang benar dan yang batil. Okey. Yang batil dan yang hak. So kan, orang yang ada pengetahuan Islam yang benar lah. Kita boleh bezakan. Kita tengok orang ni dia buat apa. Orang ni dia buat apa. Kita boleh nampak lah jalan yang dia nak ikut tu. Ke mana arah tujuan dia. So kalau orang tu yang dia boleh berfikir secara waras dan dia ada basic agama, dia boleh pilih PAS tu memang yang nak ikut Islam. Bukan PAS tu Islam. Betul. Tapi memang PAS yang nak ikut Islam. Kita tengok perlembagaan PAS pun kita dah tahu dah. Kita tengok Alright. perlembagaan parti lain, ada tak seperti perlembagaan PAS? Tak ada kan? Sebab dasar dia ialah Islam. Dan nak mewujudkan satu negara yang dia take care semua, menegakkan keadilan semua kan. Dan keadilan tu ialah untuk semua. Dalam Islam kita diajar tentang keadilan. So dan Allah kata janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum membuatkan kamu tidak adil kepada mereka. Ya, betul. Itu ajaran Islam. Betul. Takkan kita nak nafikan. Dan PAS memang nak laksanakan Islam. So pada saya orang yang berfikiran waras dan ada pengetahuan yang benar akan secara automatik memilih PAS sebagai wadah dia. Okey. Ataupun dia nak sokong siapa. Dalam PAS sendiri pun bukan hanya setakat ada orang Islam saja yang menganggotainya Ya betul. Ada DHPP dan sebagainya. Ya. Dan baru ni saya di Melaka, saya sebagai Ketua Penerangan Muslimat PAS Negeri Melaka, saya host forum Haiti 3 Budaya. So dalam forum tu ada Dr. Najihah, pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional Pusat,
ada Dr. Sean. Dr. Sean. Dr. Sean Loh, dia pegawai khas Suruhanjaya Selangor. Okey. Suruhanjaya okey. PAS Selangor. Okey. Dia Chinese lah. Dr. Najiha Melayu. Lepas tu ada Dr. Bala, Ketua Penerangan DHPP Pusat. Okey. So gabungkan 3 orang. Cina, India, Melayu Ya. ada. Okey. Dan semuanya boleh bercakap tentang perkara yang sama. Tentang keadilan. Betul. Tentang kesamarata hak asasi untuk semua. Kan? Dan dalam benda tu ada dalam Islam. Sebab tu mereka pun yang Cina dan yang India, walaupun mereka bukan Islam, mereka memilih PAS sebagai landasan untuk mereka berjuang. Mana tak ada isu lah bila orang cakap PAS ni menunggang agama, tak ada isu lah. Tak ada isu lah. Yang orang menunggang agama tu, kadang-kadang bila dengan orang yang membenci PAS ataupun orang yang membenci Islam, dia akan berkata begini. Tapi bila orang yang ada cenderung kepada Islam, tiba-tiba boleh baca khutbah pula. Oh gitu. Itu baru penunggang agama. Ya, betul, kan? betul. Tapi bila dengan penyokong Israel, boleh berjoget bersama. Oish. Dia cakap dengan siapa? Uish, macam direct ni. Betul Kak, saya setuju Kak. Kan? Apa pendirian dia sebenarnya? Siapa yang menunggang agama? Maknanya dia ada setengah pihak menggunakan agama tu untuk kepentingan sendirilah. Yalah, untuk dapat sokongan je. Untuk dapat sokongan. Setengah-setengah pihak. Okey, jadi akak ada sebut tentang perkara yang semua orang sedang tagihkan, iaitu tentang keadilan. Okey, dalam masa yang sama akak duduk kat Johor. Ya. Saya duduk kat Melaka. Melaka. Duduk kat Melaka tapi orang Johor lah. Mana sedikit tahulah tentang apa yang berlaku di Johor dan sebagainya. Okey, sekarang jom kita bawa kepada isu bersekitaran tentang Johor ni. Okey. Okay, saya dah yalah, kita dengan PRN Johor ni dah hampir 2 minggu lah. Kita duduk tengok respon masyarakat, pemimpin, calon-calon. Saya nampak ada satu concern yang sama Kak. Nak pula Kak sebut pasal keadilan diceritakan bahawasanya ada satu scale, ada satu jurang antara beberapa tempat di Johor ini yang tidak sekata dan tidak seimbang. Terutama sekali daerah Johor Utara ni lah. Muar, Tangkak, Segamat. Kak memang area situlah. Saya memang kampung saya. Memang itulah. Berbanding dengan kita tengok kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Singapura, yang kemajuannya agak pesat. Ada masalah air dan sebagainya. Macam mana Kak melihat perkara ini daripada konteks PRN Johor? Dan juga keadilan yang sepatutnya ditonjolkan dalam memilih pemimpin di Johor ni? Susah soalan ni. Oh, susah. Tapi saya melalui pengalaman saya lah. Saya orang Muar lah. Okey. Memang saya nampak Muar ni ialah bandar orang pencen. Okey. Macam keluarga saya sendiri, mak saya dah 80 tahun, ayah saya dah meninggal. Kami 5 beradik, semua tidak ada yang bekerja di Muar. Oh. Tidak ada yang bekerja di Johor. Oh gitu. So, tapi ramai kata orang cari kerja kat Johor ni tak ada lah. Tak ada lah. Kata orang Kelantan je cari kerja kat KL, tak juga. Orang Johor pun cari kerja kat negeri lain. Oh, tu cerita dia. Kan, sebab mungkin tak ada peluang pekerjaan yang cukup. Buah keras ni. Dan terpaksa pergi ke Singapura kadang-kadang. Ya, tu lagi satu yang ramai beribu commute every day kan. Apa asbab ni Kak? So maksudnya mungkin pelaburan dari luar pun tidak cukup untuk menampung, untuk memberi peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat Johor. Macam kami 5 beradik, semua kerja di negeri lain. Dan berapa orang seorang di 2 orang di Selangor. Seorang di Pahang. Alright. Seorang lagi di dah pencen kakak. Dah pencen. Okey. Dia gurulah. So akak memang melihatlah perkara ini memang betul-betul berlaku lah. Maknanya scale of economic tu memang betul berlaku lah. So kalau nak kata Kelantan je tak boleh bagi peluang pekerjaan, orang Kelantan berhijrah ke negeri lain untuk mencari pekerjaan, orang Johor pun berhijrah ke negeri lain untuk mencari pekerjaan. Dan saya berada di Melaka kan. Susah nak cari anak tempatan orang Melaka yang duduk di Melaka. Mereka pun berhijrah kebanyakannya ke Selangor dan Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. So macam kita nak cari orang muda di Melaka pun agak susah sebenarnya. Apa faktor yang menyebabkan, contohnya macam Muar ni sendiri kan, tak ada orang nak bekerja quote unquote maybe on the professional industry ke ataupun sektor hiliran ke, kenapa orang tak nak berada di sini? Mungkin sebab tak ada peluang lah, tak ada peluang pekerjaan tu diwujudkan di sini kan. Kan macam contoh Pengerang di selatan. Kan itu banyaklah. Kan terlalu banyak peluang pekerjaan di sana lah. Tapi macam di utara ni kita tak nampak lah satu usaha yang nak menarik memberikan peluang pekerjaan yang banyak
di kawasan ni. Memang sejak saya kecil, saya kan dah Janam, saya pindah Johor, saya pindah Muar. Okay, akak sebut daripada kecil tu dah tempoh berapa tahun tu? Ada 30 tahun, 40 tahun? Ya, lebih. Lebih Lebih, lebih 30 tahun. Sama lah. Tahun 89 saya pindah ke Muar. Ui, saya baru lahir tu. Nak kata aku dah tua dah tu. Okey, tapi Sedar lah tapi dia kan tapi tak nampak macam sebaya. Yelah. Dia ke situ pula. Okey, so dapat. So saya rasa tak nampak perubahan di Muar. Serius? Ya. Memang tak ada apa-apa yang kemajuan. Alright. Pasar macam tu juga pasarnya. Okey. Pasar raya macam tu juga pasar rayanya. Kalau tambah pun satulah dekat tambah jambatan je satu. Okay. Daripada satu jambatan jadi dua jambatan. Ya, apa sepatutnya sebagai gila kesedaran PRN Johor ni kan? Difahamkan Perikatan Nasional daripada PAS banyak bertanding di area sini lah. Di area utara ni lah. Apa suggestion yang mungkin akak boleh bawa ke depan lah, especially dalam bab ni lah. 40 tahun kak, bukan kecil anak punya jumlah tu. Kan tak ada perubahan macam banyak orang pencen dari dulu sampai sekarang. Ataupun memang muat targetnya begitu? Saya pun tak pasti apa pelan tindakan Johor ke untuk Muar ni, untuk daerah Muar kan. Sebab saya pun duduk di Muar hanya setahun, tahun 89 sahaja. Okay. Tapi setiap kali saya balik kampung, saya tidak melihat perubahan yang perubahan yang besar. Okay. Sampai sekarang lah. Okey, saya nak merujuk kepada wanita lah. Saya dengar cerita akak tadi, you through lots of sacrifice lah. Memilih antara kerjaya, keluarga, memilih antara kesihatan sendiri dengan keharmonian keseluruhan. Kalau kata tengok daripada sudut kepimpinan lah, macam mana wanita ni boleh main peranan, especially dekat Johor ni lah, sempena pula dengan PRN ni kan, untuk pastikan kesedaran pemimpin itu mengambil berat tentang kebajikan wanita ni sendiri. Okay, first of all, wanita tu sendiri kena tahu apa hak dia. Kita kena educate wanita tu dulu sebelum dia boleh demand kepada pemimpin supaya menjaga hak-hak wanita. Macam saya tengok yang siapa nama tu yang dia deres isteri dia Jahidah kan, Puan Jahidah yang sekarang ni terlantar. Okey, betul. Berlaku di Johor. Dia berlaku kat Johor. Ya kan. Yang dia kahwin ramai tu. Ya. Okey. Yang ada juga kes yang terbaru kan. Nampak tak? Macam wanita selalu jadi saya tak kata lelaki tak pernah jadi mangsa keganasan rumah tangga, tapi peratusannya jauh lebih tinggi kepada wanita lah yang jadi mangsa. Sebab wanita ni even tenaga kita pun lebih lemah. Allah jadikan memang kita ni tenaga lebih lemah, tapi mungkin mental kita lebih kuat daripada lelaki. So ada kelebihan dan kekurangan. So sebenarnya lelaki dan pemimpin pula sepatutnya kalau saya nak cakap sesuatu lah, pemimpin especially di Johor kena melahirkan lelaki-lelaki kawam, kena jadikan buat banyak inisiatif untuk buat program untuk melahirkan lelaki kawam, supaya tak jadi lagi lelaki seperti orang yang mendera isteri dia masa tengah mengandung sampai lumpuh macam tu. Betul. Kan sebab lelaki sepatutnya menjadi pelindung kepada wanita. So kalau boleh kita nak educate hak wanita itu sendiri dan educate lelaki supaya dia menjadi kawam. Tak semestinya orang kata bukan lelaki kawam ni yang perempuan kontrol dia, bukan. Lelaki kawam ni dia boleh kontrol perempuan sampai perempuan tu jadi baik. Itu yang saya nampak. Adakah benda ni tak begitu diketengahkan sangat? Ya, saya rasa memang tidak ada penekanan. Saya tak nampak usaha yang banyak, usaha yang signifikan untuk melahirkan lelaki kawam di Malaysia. Dan lelaki kawam tu sebenarnya disebut di dalam Al-Quran kan. Allah jadikan lelaki itu kawam kepada kaum perempuan, iaitu pemimpin kepada kaum perempuan. Dan sepatutnya kita kena teliti, kita kena kaji ayat Quran tu macam mana nak lahirkan lelaki kawam. Sebab itulah saya pilih PAS sebagai wadah saya, salah satunya sebab PAS ni dia pilih Islam. Dan at the end mesti dia akan buat juga apa yang Allah cakap dalam Quran. Betul. Kan? Tapi kalau orang tu dia tak mengambil berat tentang ajaran Islam, dia tak peduli pun apa yang Allah cakap. Walaupun kataan tu keluar sekali je dalam Quran. Betul. Kataan kawam tu, tapi ia sangat penting untuk membentuk satu masyarakat yang betul-betul sejahtera lah. Betul. Nak sebut madani tak boleh. Betul. Akak banyak luar perasaan dapat pasal madani ni. Okey. Saya ada dua soalan sebelum kita landing lah. Okey, sebagai seorang, bolehlah saya kata quote unquote
civil politician lah. Boleh ke saya kata gitu? Oh, maksud civil politician Maknanya tu? kita ni duduk dalam parti politik, kita mungkin taklah memegang satu tampuk yang mungkin tinggi sangat, tapi kita serve semua. Ketua Penerangan Melaka dan Pertengahan sebagainya. lah. Pertengahan lah. Middle politician lah. Macam mana politik ni boleh membantu kita ni menjadi dengan lebih baik? Especially bila kita sebut tentang kesejahteraan tu, Kak. Sebab saya tengok Kak ada, yalah, kalau penonton nak tahu, Kak Awan ni antara orang yang banyak buat kerja-kerja inisiatif lah kat luar sana, berkenaan tentang pendidikan, kewangan dan sebagainya. Macam mana politik ni boleh memainkan peranan dan boleh memberi satu impak lah, Kak. Satu impak kepada masyarakat hatta yang bawah-bawah ni sekali. Sebab saya tanya panel kita sebelum ni daripada gerakan, juga wanita, saya tanya dia soalan yang sama. Why do you really want to join politik? Dia cakap sebab saya nak anak saya tahu hak dia. Yuran berapa banyak akan datang, nak kena bayar. Subjek apa dia kena ambil. Itu semua politik punya area. Polisi lah. So akak tengok macam mana? Apa polisi dasar politik yang perlu ada sehingga difahami pada masyarakat di bawah? Macam mana politik boleh membantu melahirkan masyarakat sejahtera tadi lah. Yang maksudnya bila sejahtera, dia kurang masalah dan dia lebih banyak kepada kemajuan lah kan. Alright. Dari segi kemajuan bukan setakat ekonomi, tapi kita kena ada kemajuan insan tu dulu, baru boleh ada kemajuan yang lain-lain. Okey, sebab itu Islam ni dia menekankan pembentukan insan tu dulu kan. Saya kembali kepada sejarah saya masuk PAS. Alright. Sebab perlembagaan tidak boleh tidak boleh menyelamatkan akidah anak-anak kita, anak-anak orang Islam. Anak orang Islam sampai sekarang masih boleh tukar agama tanpa kita boleh buat apa-apa. Umur 18 tahun ke atas boleh tukar agama. Kan? So saya nampak tugas politician ialah untuk mewujudkan satu perlembagaan yang boleh membawa kepada kesejahteraan tu. Alright. Tugas politician sekarang ni saya rasa dah terlalu diselewengkan oleh UMNO BN sejak 60 tahun yang lepas menjadi apa tahu? Sebab politician tugas dia apa sebenarnya? Lawmakers. Pembuat dasar. Ya, pembuat dasar, pembuat undang-undang. Tapi disibukkan dengan apa? Melawat orang miskin, melawat orang tu. Itu sebenarnya ada dah badan-badan yang tertentu, badan kebajikan masyarakat, agensi-agensi tertentu sepatutnya yang melaksanakan tanggungjawab tersebut. Alright. Bukan tugas utama wakil rakyat. Betul. Wakil rakyat kena membuat dasar supaya yang bawah agensi ni boleh melaksanakan tugas dengan betul dan bersasar. Kan? So itulah sekarang ni kalau ada, imagine kalau ada 100 kundi kahwin, YB kena pergi 100-100 tu dalam masa sebulan. Itu memang berlaku Saya rasa itu bukan tugas YB. So tugas politician itulah saya cakap dah diselewengkan oleh orang yang sebelum ni. Semata-mata nak dapat undi lah. Semata-mata nak dapat populariti, nak dapat undi. Kan? So saya rasa terlalu it's not impossible, tapi agak sukar untuk membetulkan fahaman tu di kalangan rakyat. Tapi itulah sebenarnya tugas politician sebenar, dan itulah bagaimana politician boleh melahirkan satu masyarakat yang sejahtera dalam Malaysia ni. Dia kena buat dasar yang betul. Dia kena lebih kepada kajian dan perbincangan dan perbahasan untuk membuat dasar-dasar yang lebih bagus supaya Malaysia ni lebih selamat dan sejahtera. Contoh pemandu mabuk. Sampai sekarang Dasarnya masih tak clear lagi. Masih lagi tak nampak macam mana nak mengatasi masalah orang mabuk langgar orang lain sampai mati. Kan? Dan dia boleh diikat jamin. Tapi sesetengah perkara dalam kesalahan jenayah macam ni tak boleh diikat jamin. Contohnya pengedar dadah tak boleh ikat jamin. Tapi pemandu mabuk yang melanggar sehingga mati masih boleh diikat jamin. Kan? Itu antara polisi yang terlepas lah. Itu satu, itu dia dah buat. Kesalahan tu dah dilakukan, dia boleh diikat jamin. Tapi apa perkara yang boleh dilakukan untuk mencegah daripada berlaku? Ya, betul. Betul. So terlalu banyak sebenarnya tugas politician bukan pergi tengok hanya semua semata-mata orang. Tu saja Terlalu banyak benda yang dia kena buat level lagi tinggi lagi. Saya setuju Kak, saya setuju. Bab ni saya rasa tak ramai berani ulas secara terbuka tau Kak. Sebab it can be manipulated. Maknanya YB tak payah tengok rakyat lah. Dia bukan tak payah tengok rakyat. Dia akan manipulate ke situ. Dia seorang. dia. Ada bawah lagi, ramai lagi orang yang boleh bantu dia. Betul. Imagine macam saya kat office saya pun. Saya ada, office saya kecil je tapi saya ada 7 orang staff. Ya. Kalau saya ada 7 orang staff, satu datang sini. Betul. Hari ni ada bekerja. Betul. Kan tak semestinya bisnes saya tutup hari ni. Kan takkan Perdana Menteri.
Dia ada berapa orang menteri bawah dia? Takkan dia nak buat semua portfolio tu? Dia nak buat semua tak? Masya Allah. Luar biasa. Keluar tabi'i. Okey. Okey, saya nak landing lah Kak. Pesanan kepada calon-calon Perikatan Nasional, andai kata diberi peluang dan rezeki untuk berkhidmat di dalam sidang DUN, dan juga pesanan kepada pengundi, kenapa perlu bersama Perikatan Nasional dan PAS? Silakan. Okey, kepada calon-calon Perikatan Nasional di Negeri Johor, sekiranya diberi mandat untuk berada di Dewan Undangan Negeri Johor, agar laksanakanlah segala tugas seperti yang saya cakap tadi. Yang pertama sekali, membuat dasar. Pastikan dasar-dasar yang dilaksanakan di Johor ni, ataupun kita berusaha untuk melahirkan dasar-dasar yang memberi manfaat yang tinggi kepada rakyat Johor. Dan juga utamakan tugas itu daripada yang lain-lain. Jangan ponteng sidang DUN kerana ia berlaku. Betul. Kan? Jangan ponteng sidang DUN kerana nak melawat orang ke, tak. Kita kena utamakan sebelum pergi sidang DUN pun kena ada homework yang lengkap. Betul. Supaya boleh membawa satu perubahan lah. Kalau just nak cakap nak kritik-kritik sikit tapi tak bagi solution pun tak boleh. Betul. We have to come up with solutions to any problems yang ada di kawasan kita. Betul. Okey, lepas tu kepada pengundi, walaupun pada saya semua parti politik ada kelebihan dan kelemahan. Betul. Tapi kita kena memilih the best of the worst, kan? Oleh itu saya sarankanlah, saya seru kepada semua pengundi, berilah peluang kepada Perikatan Nasional, terutamanya kepada calon-calon daripada parti PAS, untuk berkhidmat, untuk menunjukkan kebolehan mereka berkhidmat kepada rakyat dan menjadi pembuat dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Kerana dasar kita ialah Islam, dasar PAS ialah Islam. InsyaAllah jika ada perkara yang tidak selari dengan Islam, semua ahli PAS pun akan membetulkan. Betul. Kan? Dia bukan setakat presiden je akan betulkan. Orang cawangan pun akan betulkan juga. Betul. So itulah yang cantiknya dalam PAS. Saya tahu PAS tidak sempurna, tapi inilah pilihan terbaik yang saya ada di Malaysia sekarang ini. Dan saya nampak PAS boleh membawa perubahan. Tengok di Terengganu, hutang pun dah makin sikit, hampir habis dibayar. Dan rakyat pun makin makmur. Paling bahagia di Malaysia. Negeri paling bahagia di Malaysia. Tengok di Kedah. Tengok di Kedah, walaupun disekat segala peruntukan dan segala-galanya. Saya nak sebut lagi-lagi Boleh. Di Pening contohnya, katalah negeri maju, tapi masih minta pusat nak buat LRT, minta pusat nak buat kemajuan semua kan. Betul. Pening nak buat airport, tak minta duit pusat pun pusat tak bagi. Betul. Kenapa? Kedah nak buat airport, tak nak minta duit pusat pun pusat tak nak luluskan. Kenapa? Kan? Sebab akan nampak kemajuan tu tanpa bantuan pusat. Pusat jadi takut lah. So kalau bagi kepada PAS yang takut nak rasuah, takut nak salah guna kuasa ni, insyaAllah, sebab laporan audit negara pun setiap tahun berapa banyak juta yang keterisan ni. Selama 60 tahun Barisan Nasional berkuasa. Dan trilion. Dan saya tak nampak apa-apa usaha untuk mengatasi ataupun membuat siasatan tentang perkara-perkara yang dah lepas ni. Yang keterisan yang trilion ni. Betul. Kan? So sedangkan kalau laporan audit negara negeri Kelantan, Terengganu, tu yang dapat A. Betul. So membuktikan bahawa orang PAS ni dia memang, walaupun dia tak sempurna, tapi dia ada takut sikit kepada Allah. Kan? Ini adalah pesanan daripada hati ni. Banyak pula. Okey, so beri peluang kepada PAS untuk, macam di Kedah saya cakap tadi, pelaburan asing FDI kan antara yang tertinggi di Malaysia kan. So PAS kan yang memerintah. So beri peluang kepada PAS, insya-Allah kita boleh barulah kita boleh membuktikan bahawa kita boleh perform dan serve the nation, serve the people. Baik. Suara hati seorang ibu yang kuat, seorang profesional, seorang usahawan, seorang wanita yang berpolitik, hands on sehingga ke bawah, memberi pesanan kepada anda. Harap ianya sampai ke hati dan telinga-telinga pada 11 Julai insya-Allah. Ya, 11 Julai. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Tunggu, kita akan ada lagi episod-episod yang lebih dahsyat dan hebat. Terima kasih Kak Awa atas kesudian bersama dengan kami. Jangan anggap ini yang pertama. Akan ada yang ke-5, ke-8 dan ke-13. Masya-Allah.
Macam mana boleh keluar 13 tu saya tak tahulah. Terima kasih kepada host Kekal Tenang kerana sudi jemput ke awal hari ini. Alright, insyaAllah. Okay, kita jumpa pada episod akan datang. Kekal tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.